Korang kena pandai meter picture dia. Susah nak buat pasta yang perfect. So kena belajar lah. Letak ais lepas rebus ke apa ke. Korang jangan mempersoalkan minyak dia memang kena banyak. Sebab tu nama dia aglio-olio. Biar macam tu je. Sebab bila kita letak air sejuk, dia jadi ngam-ngam masak. Sebab apa? Sebab dia memberhentikan proses panas pasta. Tu beza dia guys. Ini ada udang, garlic dengan cili. Nampak tak? Namanya aglio-olio udang. Tap screen ke? Ya, kena tap screen guys. Dia satu makanan yang baik, dia kena ada colourful lah guys. Inilah satu makanan yang makanan yang baik, bercolourful lah. Aglio-olio. Kita tambah lagi rasa dia, tengok letupan garam, settle.